Okay, kita mula Alright, kita pergi kepada kes Najib terlebih dahulu. Peguam Najib persoal 2 watak Syahrul Azral dalam kes 1MDB. Pasukan Pembelaan Datuk Seri Najib hari ini menyifatkan sebagai menakjubkan bagaimana CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral mampu bertukar antara 2 topeng ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi. Peguam Najib Wan Azwan berkata 2 topeng itu merujuk kepada 2 peranan dinamakan Syahrul, iaitu satu sebagai individu utama dalam rancangan jenayah ahli perniagaan dalam buruan Jolo, dan satu lagi sebagai pengarah 1MDB yang kononnya tidak mengetahui mengenai tindakan dia sendiri. Lebih penting, ketika disoal balas oleh Pembelaan, beberapa pengakuan signifikan dibuat oleh Syahrul. Antaranya, beliau dimaklumkan lebih awal oleh Jolo bahawa surat cadangan akan diterima daripada syarikat pelaburan berdaulat Abu Dhabi Abar Investment PJS katanya. Menurut Wan Azwan, Syahrul Azral tidak pernah menghubungi sendiri pegawai perantaraan yang dikenali sebagai Tam Chok Wing. Sebaliknya menyerahkan tugas itu kepada pasukan hartanah atau pasukan pelaburan 1MDB yang sehingga kini tidak dikenal pasti untuk mendapat maklumat lanjut. Malah beliau langsung tidak berusaha mengenal pasti dan tahu siapa itu Tam Chok Wing. Syahrul Azral juga mengaku tidak pernah berhubung secara langsung dengan CEO Arbar ketika itu, iaitu Muhammad Badawi Al-Husaini, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jolo, rakannya, untuk mengatur serta menyelaras urusan dengan pihak Arbar. Wan Azwan Aiman berkata Syahrul Azral turut menyatakan beliau tidak bimbang jika surat tersebut sebenarnya disediakan oleh Jolo, malah berkata ia tidak memberi kesan kepada saya jika betul sekalipun. Berdasarkan pengakuan ini adalah tidak munasabah untuk menolak kemungkinan bahawa Syahrul sebenarnya sehaluan dengan Jolo. Daripada pemindahan dana bernilai berbilion ringgit secara tidak sah kepada Jolo, surat menyurat rahsia antara mereka sehingga keengganan mematuhi arahan lembaga pengarah 1MDB, semuanya menjadi alasan kukuh untuk meragui setiap kenyataan Syahrul. Persidangan ini merupakan hak kelima hujahan lisan kepada Pembelaan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekwirah dalam perbicaraan melibatkan 25 pertuduhan terhadap Najib berkaitan 1MDB berjumlah 2.3 bilion ringgit. Pada 6 Mei lepas, pasukan Pembelaan menutup kes setelah memanggil 26 saksi dan mahkamah menetapkan 9 hari bagi mendengar hujahan lisan. Okey, mendengar hujahan lisan. So ini adalah kes seterusnya Najib setelah SRC didapati bersalah, penjara 12 tahun dan denda 250 juta sebelum dapat pengampunan, turun 6 tahun dan 50 juta. 210 juta, sorry. Ini adalah 1MDB yang membawa kepada jumlah 2.3 bilion, another case. Yang saya bawa hari itu civil di antara SRC kepada Najib 1.8 bilion USD. Sebab itu saya kata kalau pun dia lepas kes ni nanti dapat duduk rumah, civil nanti kemungkinan dia akan bankrupt, tuan-tuan. 1.8 bilion, bukan RM, USD. Tapi hari ini adalah kes kepada more kepada impeaching lah. Dia impeach ataupun dia bukan impeach lah, more kepada nak melihat kepada credibility witness dan kenapa saksi tersebut tidak boleh dipercayai. Tapi melihat kepada, yalah, saya melihat ni setakat daripada melihat kepada statement yang ditulis kan. Kita tak ada di mahkamah dan kita bukan hakim yang menilai, tapi kita tengok secara umum macam ni lah. Sebab pertuduhan itu kalau kita baca pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan 2.3 bilion daripada 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melalui jumlah yang sama. So dia dapat 2.3 itu dah satu suapan, dipanggil suapan, kemudian dia keluarkan duit itu adalah pengubahan wang haram. So soalan yang akan dijawab oleh mahkamah nanti adalah yang pertama, suapan itu. Adakah Najib telah menerima dengan kuasa dia sebanyak 2.3 bilion ringgit? Sama ada dia menerima wang tersebut, okey, berjumlah 2.3 bilion ringgit, atau dan menggunakan kuasa untuk mendapatkan wang tersebut. Setelah dibuktikan dan dikatakan memang ada, maka yang kes pengubahan wang pengubahan wang haram itu, yang itu akan dibuktikan apabila Najib mengeluarkan wang tersebut. So, kalau duit tu masuk akaun dia dan dikeluarkan, maka itu dikira sebagai pengubahan wang haram. Yang itu tak susah nak buktikan. Cuma buktikan bahawa aliran wang keluar dan masuk. Cuma yang menariknya dalam kes ini adalah wang itu masuk dalam akaun dan bukan tunai.
Sebab itu saya rasa Najib akan susah nak buktikan. Tapi saya bawa juga kes Najib ni tuan-tuan. Bagaimana saya kata, ialah Najib menuduh bahawa bukan dia, kan, ini orang lain. CEO dia, board of directors dia, CFO dia, lawyer dia, ini semua dia orang ni yang ambil duit ni. Dia orang ni yang buat kerja tanpa saya mengetahui. Okeylah, for the sake of argument, katalah betul Najib tidak mengetahui. Kan, for the sake of argument, katalah dia bukanlah tak mengetahui, maksudnya dia tak tahu pun itu adalah apa orang kata, proses scam kita kan. Tapi the fact yang dia telah menandatangani dokumen-dokumen dan membenarkan perkara itu berlaku, whether dia tahu atau tidak, itu irrelevant. Itu dah jadi irrelevant. Sebab itu kita bagi warning kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dah cakap, ya betul, mungkin kamu tak ambil, mungkin kamu tak asong gelap, mungkin kamu tak salah guna kuasa, mungkin kamu tak hoi. Tetapi bila ada orang di sekeliling kamu yang dilihat, saya bukan kata mereka buat, tapi dilihat, dan kalau kantoi satu hari nanti, ada tak kemungkinan benda tu balik kepada kamu? Kita belajar daripada kisah Najib ni. Tujuan dia adalah untuk kita lihat bagaimana dia mungkin dia kata, saya tak buat apa-apa, saya tak keluarkan duit, saya tak bagi arahan, saya tak tahu jolo, saya tak tahu ini, saya tak tahu. Orang kata kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Keuangan, kamu pengerusi 1MDB, takkan kamu tak tahu? Di situ timbul persoalan nanti tuan. Kalau begini ini kembali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, katakanlah ada someone yang kena dan dia heret nama dia, soalan yang sama akan kedua nanti. Kamu Perdana Menteri, kamu Menteri Keuangan, takkan kamu tak tahu? Dulu Mak Sabu kata kan pasal 1MDB ni kan. Apa orang kata? Perdana Menteri tanya kepada Menteri Keuangan. Pengurusi 1MDB minta kebenaran dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan minta kebenaran dengan Perdana Menteri. Kenapa Mas Abu buat seluruh macam tu? Sebab akhirnya kita kata tiga-tiga ni orang yang sama. Saya bukan kata tak boleh Perdana Menteri nak pegang 2-3 jawatan, bukan isu dia. Isunya adalah bagaimana kalau benda itu terpalit. Kamu memang tak buat, tapi dia akan terpalit kepada kamu. Saya kata too old already lah untuk kita nak apa orang kata, nak heret Datuk Seri Anwar Ibrahim ke penjara kan. Tapi that's what we are doing kepada Mahathir dan juga Daim. That could happen in our country. Sebelum saya proceed dengan next news tuan-tuan, saya dengar tadi, saya baru dengar, padahal benda ni dah beberapa hari dah. Ucapan perbahasan Ketua Pembangkang. Hamzah Zainuddin bila dia bahaskan bajet lah. So bila saya dengar apa yang dia cakap tu, beberapa poin utama dia tu saya dengar, ini macam poin-poin aku je ni. Ini macam poin-poin aku je ni. Ada satu tu dia sebut tentang Petronas, kemudian dia sebut tentang angsa emas. Yang tu saya dah tulis beberapa kali tentang perkara tersebut tuan-tuan. And then dia sebut juga tentang perkara yang Rafizi sebut. Saya rasa macam dia ni tak ada poin lain, dan beberapa poin yang saya nampak bukan diambil daripada Rafizi, dan bukan diambil daripada saya atau Rafizi. Bukan saya kata diambil daripada saya, tapi macam poin yang saya dah utarakan awal daripada dia, mungkin tak ambil, mungkin itu genuine, dia tak tahu kan. Saya tak menuduh apa-apa lah, cuma saya kata benda tu saya dah sebut, tapi dia macam ulang poin kami tau. Okay, tak apa. Dan poin yang dia tak ulang poin kami, bagi saya benda tu tak kuat argument dia. Bila dia sebut tentang SST, and then satu lagi bila dia sebut tentang, saya boleh dengar full, dia kata kita kalau jadi kerajaan, kita akan bagi 500 setiap bulan, 6,000 kepada rakyat, dan rakyat boleh beli apa saja. Kan dia nak beli apa saja beli. Kemudian ada salah seorang ahli parlimen Kulai bangun, dia kata kalau beli rokok macam mana? Lepas tu dia jawab apa? Kamu ni bersangka buruk dengan rakyat. Itu tak menjawab soalan tuan-tuan. Kalau saya jadi Kulai, saya tanya. Saya bukan tanya soalan tu. Saya kata, kamu tak menjawab soalan. Kalau dia orang spend duit tu untuk beli rokok, macam mana? Kamu ni bersangka buruk dengan rakyat. Tak. Kamu tak menjawab soalan. Kalau dia spend untuk beli rokok, macam mana? Kalau dia spend beli benda yang tak berfaedah, macam mana?
Beli ketum ke, beli rokok ke, beli mainan ke, beli benda, beli judi ke sebagainya. So akhirnya ditinggalkan. Anak bini dia tak ada cukup makanan sebab duit masuk kat dia. So macam mana? Yang tu macam mana? So itu, kita ni bila kita kata kena ada restriction, ada sebab dia. Kita bagi bantuan untuk apa? Kita bagi bantuan supaya dia beli barang makan keperluan kehidupan dia. Kenapa perlu barang makan? Sebab rakyat dok kata kita tak cukup barang makan, kita tak cukup barang makan, hidup terdesak. Kita bagilah. So bila dia beli barang yang tidak kena mengena dengan kehidupan harian dia, beras, apa orang kata, makanan-makanan yang diperlukan untuk kehidupan seharian dia, akhirnya dia akan komplain lagi tak cukup 500. Dia akan minta 600, 700, 1000, 2000. Itulah manusia. Oh, kamu bersangka buruk dengan manusia. Tuan-tuan, manusia adalah manusia. Kan? Kita ni bukan dia orang. Kita sama je. Ada kesempatan untuk kita manipulate the system, kita akan manipulate the system. Itulah kita. Tak, kamu nak deny ke kamu akan jadi macam tu? That is human nature. When there are ways untuk kita manipulate the system, kita akan manipulate the system. Tapi bila kita put restrictions, sebab tu ada undang-undang. Bila kita letak undang-undang, di situ yang kita akan kita tak cuba langgar undang-undang. Kalau tak ada undang-undang tu, kita akan buat apa yang kita nak buat. Contoh, kalau tak ada undang-undang traffic light, tentunya ada orang akan berhenti nak bagi laluan. Kalau ramai sangat, kalau sikit-sikit mungkin dia akan bagilah. Tapi kalau dah ramai sangat, dah jam sangat, tu kau ingat dia akan ikut ke peraturan tu? That's why ada traffic light, ada polis. And that is why kenapa kalau kita bagi bantuan, dia ada restriction. Kerana tujuan bantuan tu apa? Kalau kita bagi sekadar, contohlah kita bagi ni hadiah kepada rakyat kerana kita menang, contoh kan, kita menang, kita nak bagi je just duit yang kita nak bagi pada rakyat kerana kita dah menang, which is tak boleh lah. Tapi katakanlah for the sake of kita nak bagi just hadiah, then dia nak terpulang lah nak buat apa dengan duit tu. Tapi kalau sekiranya benda itu sara untuk makanan asas, maka yang itu tak boleh lah. Memang kita kena fokus dengan makanan asas. Dia ada satu lagi bantuan yang rakyat boleh buat apa saja. Apa tuan-tuan? BRIM, which is not BRIM lah, STR. Kan? STR tu rakyat nak beli apa? Kan dah ada, belilah. Kan? Yang tu pun ada orang komplain sebab tak cukup. Dia kata, yalah memanglah tak cukup. Kalau kita tak, yalah tak cukup. Kan? Memang dia takkan cukupnya. Jangan risau. Memang dia takkan cukup, tuan-tuan. Pasukan Pembelaan Datuk Seri Najib Razak hari ini menyifatkan sebagai menakjubkan bagaimana bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One Malaysia Development Berhad 1 MDB, Datuk Syahrul Azril Ibrahim Halmi, mampu bertukar antara dua topeng ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi. Peguam Najib, Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin berkata, dua topeng itu merujuk kepada dua peranan yang dimainkan Syahrul Azril, satu sebagai individu utama dalam rancangan jenayah ahli perniagaan dalam buruan Low Taik Jo atau Jo Low, dan satu lagi sebagai pengarah One MDB yang kononnya tidak mengetahui tindakannya sendiri. Lebih penting, ketika disoal balas oleh pihak pembelaan, beberapa pengakuan signifikan dibuat oleh Syahrul Azril. Antaranya, beliau dimaklumkan lebih awal oleh Jo Low bahawa surat cadangan akan diterima daripada syarikat pelaburan berdaulat Abu Dhabi, Abad Investments PJS. Katanya, menurut Wan Azwan Aiman, Syahrul Azril tidak pernah menghubungi sendiri pegawai perantara yang dikenali sebagai Tam Chiok Wing, sebaliknya menyerahkan tugas itu kepada pasukan hartanah atau pasukan pelaburan One MDB, yang sehingga kini tidak dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat lanjut. Malah, beliau langsung tidak berusaha mengenal pasti siapa Tam Chiok Wing. Syahrul Azril juga mengaku tidak pernah berhubung secara langsung dengan CEO Abar ketika itu, Muhammad Badawi Al-Husaini, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jo Low, rakannya, untuk mengatur serta menyelaras urusan dengan pihak Abar. Katanya, Wan Azwan Aiman berkata Syahrul Azril turut menyatakan beliau tidak bimbang jika surat tersebut sebenarnya disediakan oleh Jo Low, malah berkata, ia tidak memberi kesan kepada saya, jika betul sekalipun. Berdasarkan pengakuan ini, adalah tidak munasabah untuk menolak kemungkinan bahawa Syahrul Azril sebenarnya sehaluan dengan Jo Low. Daripada pemindahan dana bernilai berbilion ringgit secara tidak sah kepada Jo Low, surat menyurat rahsia antara mereka hingga keengganan mematuhi arahan lembaga pengarah One MDB,
Semuanya menjadi alasan kukuh untuk meragui setiap kenyataan Syahrul Azril, katanya. Prosiding merupakan hujahan lisan pihak pembelaan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira dalam perbicaraan membabitkan 25 pertuduhan terhadap Najib berkaitan dana 1MDB berjumlah 2.3 bilion ringgit. Pada 6 Mei lepas, pasukan pembelaan menutup kes selepas memanggil 26 saksi dan mahkamah menetapkan 9 hari bermula 21 Oktober bagi mendengar hujahan lisan. Najib, bekas Perdana Menteri berusia 72 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya ketika itu untuk mendapatkan suapan 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Am Islamic Bank Berhad, Bukit Selon di sini antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Manakala bagi pertuduhan pengubahan wang haram pula antara 22 Mac dan 30 Ogos 2013 di lokasi sama. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun, denda hingga 5 juta ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini menjalani hukuman penjara di penjara Kajang atas kesalahan menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sendirian Berhad. Kredit artikel kali ini diberikan kepada Malaysia Kini. Sekian, terima kasih.